Ini tayang kita. Ini tayang kita. Tayang kita yang. Tayang kita yang. Four versions of me, sweet, savage, chaos, fun. You wanna taste me, Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Korang tahu tak? Kita dah jumpa 2-3 kali kan? Aha. Saya tak tahu nama awak. Itulah. Nama kita Haida. Haida. Okey. Enjoy. Apa? Tak confirm sedap betul lah. Antara tiga-tiga, mana satu paling sedap? Seafood paling sedap. Seafood. Saya suka seafood Seafood paling sedap. Alright, Saya nice. suka seafood tapi tak suka ikan. Tapi paling sedap. Okay, nice. Bye. Sama. Ada lagi tau? Namanya Nazi. Nazi comot. Sombong lah Apa ni? Panggil pagi-pagi tak nak layan. Ya, sombong Nazi. Ni abang boleh minta ayam ni. Ya, sombong. Demi memudahkan kira-kira sempena lelong beli di Ninso. Clear. Nampak dalam Made in China. Cara muka tak bermakeup. Say hi. Ni baru resipi baru. Resipi baru daripada Singgah Selalu Kak Lia buat. Homemade. Jom singgah. Sorry, singgah selalu je. Jom singgah. Apa tak nama ni? Pau Tapi comel, cantik gila. Bagus guna purple. Tak, kalau buat kenduri kahwin okey, kalau tumpah comel kot. Bunga ros. So, makanan sebelum gerak KL. Jom singgah. Menu baru. Burus. Cantik. Can you keep a secret, bestie? Can you keep it shut? Can you give another tales about how these things can be done? Yes, it is simple, it is quiet. What we have and what we share. Nothing loud, nothing wild. Okey lah. Kenapa? Asal? Ha? Saja belakang. Ha? Saja nak belakang. Rakam tau. Niat semua nak rakam. Dalam syarif. Abang kita yang paling bersemangat, Abang Long. Asalkan closing, dia lah orangnya. Setiap kali Maharaja dia long. Best customer service. Beg koyak. Bukan koyak. Mama. Beg patah. Patah kat sini. Dia follow aku. Lepas tu dia DM aku. Patah sudah beg. Sini ambil hari ni hitam dan editing hitam hidung purple. Itu kasut pakai tu. Tak nak kalau nak kasut tukar ke apa, tukar kereta. Dia nak bawa kasut banyak. Jam menunjukkan sudah pukul 22.58. 22.58 maksudnya pukul 10 lah. 10 dekat dengan 11. 9 pun. Day 2 sudah tamat. Kami pun mau pulang kan. Mari pulang. Thank you kepada semua orang yang datang ke Maharaja Dalam.
outfit for tonight. Pergi makan je pun. Tapi ni dah outfit dia. Kalau tak, t-shirt. Ready nak tidur je. Hi, I'm Rich. Hi, Rich. Hana, Korea. Hana Korea on the house. On the house lah. In the house. Putih yang gigi Hana. Tengok. Tak nampak dah. Tak nampak. Gelapnya. Gelap. Tak ada lampu. Lagi lampu lah. Lagi lampu. Lampu tu kat kecil. Nampak lah. Nampak sikit je. Nampak sikit je. Dia nampak Hana lah. Nampak sikit. Tu Hana. Tu Hana. Tadi nyanyi. Tingkat 1 atas. Hana Korea tidur. Orang apa ni? Kita dapat view luar. Jackpot. Ni budak sudah tidur. Selepas 20 ke 30 minit beratur panjang. Seorang rambut purple, seorang rambut ni tukar rambut dia. What happened outside? You buat apa tu? Strawberry and banana. Strawberry and banana. Macam padu. Macam padu. Memanglah padu. Kau tengoklah. Abang Astaghfirullahaladzim. RM12. 15. Hakim punya kenangan. Sam rasa ni. Kita bapak Sam. Bila? Jangan ni. Iya, kalori. Pure. Banana strawberry. Sedap. Approve. Apa? Makluba. Nasi terbalik. Ada. Yeah. Tak baik makan dah. Jangan makan bagi abang. Mana? Dia ada ambil shawarma. Ni sedap. Harap ni sedap. Kita tunggu yang lain dulu. Yang lain sampai. Ayam lassi. So, minum apa? Orang Arab dia minum ini. Kau orang Arab, saya minum strawberry. Gulaban. Yogurt. Yogurt. Kosong lah rasa dia. Dapat ayam. Wow, setengah ekor. Asyik lama. Mampus makan setengah ekor ayam. Tidak, bawang merah kita makan seekor lah. Ni apa? Ni apa? Dan kapsa. Ada chili sauce. Ini salsa. Abang saya punya biryani lulus. Kapsa lulus. Mandi lulus. Mak global lulus. Semua orang ambil nasi lain-lain. Ni terung dia sedap. Ha? Nasi dia sedap.
Jujurnya saya menghargai kesedapan dia. Ketika bagi dah saya makan ni. Dah saya makan dulu ni. Tak batu lah dah. Sedap. Sedap sangat lah. Sedap sangat. Disebabkan sedap sangat. Kejap-kejap buka video. The moral of the story, so kita masuk terus order satu nasi bahagi dua. Jangan makan seorang. Dia kena makan dah lah. Satu pantai buah-buah. Tolong apa tadi? Konsep Belgis. Bagi yang mencari konsep Belgis dan yang mempunyai high. 3, 2, 1 and go. Bagi anda yang mempunyai cita rasa Middle East. Konsep cita rasa tu high taste belakang. Yang mencari, mula-mula dia mencari. Hai. Saya vlogging dekat dalam kereta. Luar hujan. Thank you kepada semua yang wish. Sorry. Tisu. Kita kena tunggu berbuka dulu. Berbuka baru boleh sambut, baru boleh makan. So, Era, sambut birthday time puasa kan. Jadi nampak tak? Kita tak dapat minum kopi, kita bagi kucing ni minum kopi ni. Boleh lah. By the way, kau nampak aku punya ni terletak ha. Terletak dia punya. Kalau kau tengok kan. Kalau aku tanpa makeup ni bersepah aku punya ni kening. Nampak elok. Walaupun front camera kan, front camera iPhone. Aku terlupa. Dah aku tak patut. Aku patut buat macam ni. Aku buat YouTube vlogging, bukan buat TikTok. Nampak. Belakang kosong. Ni botol air saja. Tak ada air pun. Puasa. Baru betul, tapi tak nampak pula. Tapi kalau korang tengok kan, ni terletak. Aku pakai apa lah? Sebab so kepada korang yang kening bersepah kan, kening bersepah, kening tak terurus, pakai ni weh, Silkygirl Fix and Lock Fix and Lock Brow Gel. Jadi weh, so tak adalah bersepah aku punya kening. Kau tahu sebelum ni, sebelum aku jumpa produk ni, bersepah weh kening aku. So disebabkan aku punya kening dah memang tebal, so macam tak payah kau nak selebihnya. Kelebihan ada orang kening tebal dan kelebihan orang kening tebal. Kalau bersepah tu ada juga orang tak bersepah elok je kening. Jadi seorang yang kening yang elok teratur, highlight kan. Kita tak teratur sangat, so kita buat macam tu baru dia teratur. So okay lah. So happy birthday to me. Ni kek tadi bersama dengan sepenuh 30 tahun ni birthday saya punya birthday. Makan nasi kahwin. Haji Ryan buat. Nanti kau belikan muka Birthday present. Rupanya hari 3. Goreng. muka manusia. Asal apa beza? Macam kenapa aku letak muka manusia? Tapi dalam dia okey lah. Dalam dia okey. Tapi kau punya macam kecil lah Zira. Memang kecil. Kau punya kecil. Kau punya paling besar. Unboxing? Kau nak unboxing? Tak. Why kau tak nak unboxing? Kau unboxing lah kau punya birthday. Aduh. Okay, thank you.
Did anyone see my leopard print skirt? No, I don't have. Di mana korang dapat semua benda ni? Mana TikTok ke? Eh, Siapa main skateboard? Tidak. Kenapa kau beli? oh, tak boleh. Dapat free. Kaki dengan kaki. Yeah. No, so any story, please. No misunderstand. Say yes, please, yes, please.